aku dekat RRT sekejap sebelum kita dapat ke Perak. Dekat saya dah sampai dekat Perak, dekat RNR Tapah. First time tak sampai dekat RNR Tapah ni. 1 jam 30 minit nak sampai dekat Seri Iskandar, Perak. Semoga sampai ke destinasi dengan selamat lah. Sementara nak pergi homestay tu dekat Seri Iskandar, sebab Seri Iskandar tak ada apa-apa kan. Jadi cadangan daripada kawan saya tu dah dekat Latar Kinja, situ ada air terjun. Korang boleh tengok background dia memang cantik kan. Latar Kinja dekat belakang. Wajib lah ada dalam ni bila korang pergi datang ke Perak. What are you doing? We are doing puzzle. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sampai dah dekat homestay dekat Perak ni. Poin sepupu hari Sabtu ni lah. Stay tune untuk day 1 esok dekat Perak. Rehat ni. Kalau korang orang Perak, korang suggest kat mana lagi tempat-tempat yang menarik dekat Perak ni lah. Korang boleh komen kat bawah.